Bila kita tiada keyakinan ni, seolah-olahnya kita nak berhadapan dengan semua orang, kita tak confident lah. Tak confident lah, tak yakin. Ya, keyakinan diri sudah jatuh. So, yang nak buat hair transplant supaya dapat wajah yang sama seperti dulu, keyakinan pun akan naik lah. Betul. Kan? Kebanyakan lelaki bila ada masalah kebotakan, mereka selalu rasa keyakinan diri sudah jatuh. Jadi kita sudah buat hair transplant untuk meningkatkan keyakinan diri, dan hari ini ialah hari yang pertama. Inilah garis hairline, dan hari inilah hari yang pertama, dan kawasan sini, tinggal sini, inilah dipanggil the temple point. So di sinilah soft loop, left frontal temple angle. Kami telah memasukkan graf untuk mengatasi masalah yang tiga segi di sini. Huruf M pun telah ditutupi. Inilah kawasan di mana kita merekatkan kepadatan. Inilah bahagian tengah, dan inilah the crown. Mahkota pun kami telah mengisi sedikit supaya dapat satu keputusan yang memuaskan dari depan, tengah dan ke mahkota di sini. Nama saya Mi, berasal daripada Selangor. Saya perasan rambut saya semakin menipis 3-4 tahun kebelakangan ni. Mungkin faktor genetik daripada ayah saya, and then mungkin satu lagi faktor persekitaran kerja saya lah. Semalam saya buat, and then hari ni hari pertama. Pengalaman mula-mula agak takut lah. Actually masa doktor dah buat rawatan, dah bius, so far saya rasa selesa lah, okey lah. Tak ada apa yang perlu ditakutkan lah. Nasihat saya, sebelum terlambat, baik buat awal-awal. Sebab orang cakap rambut ni sebagai keyakinan kita lah untuk bercakap di hadapan orang ramai, dengan family apa semua. Sebelum ni saya pernah makan ubat finasteride lah, and then saya stop ubat tu disebabkan saya risau lah, takut ada efek kesan lain lah daripada ubat tu. Sebenarnya perancangan saya untuk buat hair transplant ni dah lama lah, 2 tahun lah. Saya survey banyak tempat, and then saya rasa Glowjust ni harga paling berpatutan lah dengan perkhidmatan yang ditawarkan Glowjust ni. Okey, kepada anda di luar sana yang mengalami masalah rambut, boleh datang ke Glowjust. Semua staff daripada doktor terbaiklah bagi saya. Okey, terima kasih Glowjust.